Assalamualaikum and welcome back to Aikazari channel. So jangan lupa like, share dan subscribe aku channel untuk the next content. By the way, pendek je hari ni. Aku nak bagi tahu korang yang hati-hati kalau kata korang jenis yang menggunakan Shopee Pay Later. Okay, Shopee Pay Later ni fungsi dia macam korang ada kredit dalam credit card lah ke limitation dengan yang diorang bagi tu. So dengan syaratnya korang kena beli dan scan gunakan Shopee punya apps. Tetapi apa yang terjadi, yang di mana beberapa orang yang dekat Facebook ni menggunakan third party, di mana account tu di QR kan untuk pergi ke beli ke something ke apa dekat satu company ni, dan dia akan bagi cashback, which is daripada beli tu dengan 6 bulan baik pembayaran, dan dia akan bagi cash transfer kepada akaun bank korang. Tetapi yang biasa scammer ni pandai. So apa yang terjadi, korang punya duit tu dah masuk dalam akaun orang tu dan bomba pembayaran macam 6 kali pembayaran ke installment kan. So duit yang patutnya diorang bagi dekat korang balik, yang korang scan tu, maksudnya owner lah, so tak dapat. Simple-simple je kena scam macam tu. So jangan buat transaksi yang tidak sah. Macam kawan saya kena, dia telah menggunakan Shopee Pay Later full sehingga 8,400 termasuk installment bulanan selama 6 bulan. Dan setiap bulan dia kena bayar almost dekat 1,000 lebih. Sakit mat. So conclusion dia, jangan percaya dengan orang yang kat Facebook, kat TikTok, yang mana yang buat cash untuk kau dapatkan cash. Nak raya ni lagilah diorang suggest siapa-siapa yang nak buat money cash melalui Shopee Pay Later. So konsep senang je, kau scan QR dengan pembayaran 6 kali ataupun 8 kali bayaran, dan orang bagi yang korang cash. Dan sebenarnya tak ada pun benda macam tu. So hati-hati. Assalamualaikum and bye.